Masa sihat, kita rasa duit dalam bank tu cukup. Tapi bila sakit datang tuan-puan, baru kita sedar tak semua boleh kita cairkan dengan mudah tuan-puan. Tuan-puan, bank tutup hari Minggu tuan-puan. ASB pula kena tunggu suatu proses. Unit trust pula kena jual. Itu mungkin ambil masa tuan-puan. Tapi tuan-puan, bil hospital tak pernah tunggu kita. Yang mana ubat tak tunggu-tunggu tuan-puan. Nyawa kita tak boleh pause tuan-puan. Jadi dekat sinilah orang yang dah simpan emas, mereka mampu tersenyum tuan-puan. Emas ini boleh dicairkan terus. Tak tunggu orang lulus pun tuan-puan. Tak tunggu working hour. Yang mana tuan-puan boleh gadai, boleh jual dan boleh juga tukar kepada barang-barang tuan-puan. Sebab tu tuan-puan, orang yang bijak tuan-puan, orang kaya, mereka bukan letak semua telur dalam satu bakul. Mereka pecahkan simpanan kepada bentuk cash, ada juga di ASB, ada hartanah dan ada juga emas fizikal tuan-puan. Kalau anda dah ada duit tuan-puan, itu bukanlah masalah tuan-puan. Soalan dia tuan-puan, anda dah bersedia ke kalau apa-apa jadi hari esok tuan-puan? Jadi tuan-puan, simpanlah emas hari ini dengan saya tuan-puan. Saya Azri Rashid boleh guide anda buka simpanan emas di Public Gold ikut bajet dan matlamat keuangan anda. PM saya sekarang tuan-puan.